Isu-isu rasuah dikaitkan dengan KM Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Penglima Haji Gino mula ditimbulkan ulang balik di mana PRN semakin hampir tiba. Sebuah NGO yang berikan suarakan kononnya isu rasuah dijadikan rakyat Sabah keliru permainan pihak dimaksudkan Menteri-Menteri di Sabah dan KM Sabah di mana ada rundingan terkait perlombongan di mana umum rakyat biasa Sabah tahu tentang hal tersebut, katanya NGO berkenaan. NGO itu yang terus gunakan sebagaimana PMX Datuk Seri Anwar tentang isu rasuah habis-habisan katanya. Rujuk ucapan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya, di antaranya puji KM Sabah dengan caranya yang banyak bertenang, redakan suhu politik Sabah, bantu berikan kestabilan politik Sabah. NGO terus meminta PMX Datuk Seri Anwar tidak lagi kelirukan rakyat. Katanya, cuba seolah dua sokong isu rasuah dengan puji ke Sabah yang terpalit rasuah tetapi PN katakan tentang habis-habisan rasuah. Saya tidak ada apa-apa pandangan dan ulasan dalam hal ini sebabnya itu sudah dipengetahuan dan dalam kuasa pihak berkuasa SPRM dan jelaskannya kepadanya umum termasuk rakyat Sabah. Sebagai rakyat Sabah, harapan saya keamanan terpelihara. Segala-galanya hanya akan diadili di PRN ke-17 Sabah 2025 nanti. Itulah yang menghakimi sebaik-baiknya di peti undi. Apa-apa pun anda, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa pemeriksa pemerhati politik, sila buat komen dan ulasan. Apa pandangan anda semua? Sila tulis di ruangan komentar nanti di bawah ini. Jangan lupa tolong like, share, komen, subscribe demi sokongan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, pemeriksa pemerhati politik agar sokongan anda bantu channel Awangku Adi terus berikan manfaat bersama-sama. Mari anda ikuti video terkait disuarakan NGO berkenaan apa yang diperkatanya dalam pandangan dan pemerhatiannya tentang isu rasuah di Sabah. Dengarkan baik-baik. Tindakan Anwar Ibrahim yang memuji Haji G. Nor secara terbuka ketika Ketua Menteri Sabah itu disiasat SPRM dikatakan sesuatu yang mengecewakan rakyat Sabah. Sebuah NGO di Sabah menyifatkan tindakan Perdana Menteri itu bukan sahaja mengelirukan, malah seolah-olah merestui kegiatan rasuah yang dikaitkan dengan Haji G. Presiden dan Pengasas Sabah Entitlement and Equity Now Sin, Dun Chan Cheng berkata Anwar telah kehilangan prinsipnya serta melupakan bahawa tiada toleransi terhadap rasuah dan komitmennya memerangi rasuah. Oleh itu, Dun Chan berharap Anwar berhenti berpura-pura memerangi rasuah kerana dakwanya orang ramai sudah muak melihat drama itu. Kemarin dalam satu majlis berbuka puasa di Sabah, Anwar memuji kepimpinan Haji G dalam menerajui negeri itu. Anwar berkata, Haji G selalu tenang dan bersederhana menghadapi hiruk-pikuk politik di Sabah bagi menjaga kestabilan negeri. Kepada Ketua Menteri, Datuk Seri Haji G, kerana beliau telah dapat membantu. Pertama, tenang dan menyederhanakan suasana hiruk-pikuk politik ini tak bersudah. Terima kasih Haji G. Pada November tahun lalu, nama Haji G dikaitkan dalam skandal rasuah beberapa adun di negeri itu dengan seorang ahli perniagaan yang didakwa memberikan rasuah bagi mendapatkan lesen perlombongan mineral.